Punya ramai orang Jepun sebenarnya yang dah sampai ke Masjid Putrajaya. Ni bukti dia. Jadi korang sendiri yang dalam Malaysia belum sampai Masjid Putrajaya, jom aku bawa korang pusing tengok keindahan di Masjid Putrajaya ni. Sebenarnya inisiatif dan program yang ada dekat Masjid Putrajaya ni setiap kali hujung minggu memang menarik. Contoh macam ni, event international tau tentang Samak Hadis Sahih Muslim 2025. Punyalah ramai masa ni, daripada luar negara pun banyak yang datang ke Masjid Putrajaya ni. Untuk yang belum tahu, masjid ni dibuka pada tahun 1999, dipanggil sebagai Masjid Putra sempena nama Perdana Menteri pertama Malaysia. Menariknya kat sini, mereka ada sediakan ruang untuk foreigner tahu tengok macam mana kita beribadah, dan juga bagi penerangan kepada mereka tentang Islam. Tu yang menarik. So kalau korang bila-bila datang hujung minggu ke tak tahu nak ke mana, jadikan Masjid Putrajaya ni tempat untuk kita bawa anak beriadah dan juga beribadah. Yelah, kalau kita sendiri dalam Malaysia pun belum sampai lagi, orang luar negara pun dah sampai dekat Masjid Putra ni. So bolehlah masuk dalam plan trip cuti-cuti Malaysia nak datang melawat Masjid Putra ni. Bagi foreigner, mereka memang kena pakai hoodie ni untuk tutup aurat. Dan dekat sini ada banyak info-info, kadang tu info kita sendiri pun baru tahu tau. Menarik sungguh. Nanti aku cerita dengan korang. Aku nak cerita pasal Journey to Eternity ni, memang menarik. Dan dekat sini info-info yang dinyatakan pun sesuai bagi mereka yang lama maupun yang baru nak mengenali Islam. Korang boleh nampak dekat sini punya banyak pin-pin ni hanya donate RM1, lepas tu boleh cucuk mana negara yang diorang datang. Memang ramai pelancong yang dah datang dan tanda lokasi negara asal mereka. Apa lagi, share video ni.